Peguam negara memutuskan untuk mengklasifikasikan kes kematian Teo Beng Hock sebagai No Further Action NFA selepas meneliti keseluruhan fakta dan keterangan yang dikumpul. Berikutan bukti sedia ada didapati tidak mencukupi untuk mendakwa mana-mana individu di mahkamah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan standard pembuktian jenayah iaitu melampaui keraguan munasabah. Namun, elemen bagi mengaitkan individu tertentu dengan kesalahan jenayah secara spesifik tidak dapat dipenuhi walaupun siasatan rapi telah dijalankan. Beliau memaklumkan kertas siasatan lengkap telah dirujuk dan ditaklimatkan kepada Peguam Negara pada 14 Mei 2025. Menurutnya lagi, laporan siasatan tersebut tidak boleh didedahkan kepada umum dan hanya keputusan kes boleh dimaklumkan kepada pihak berkepentingan. Bekas Panglima Tentera Darat PTD Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session terhadap 4 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah keseluruhan 2.12 juta ringgit. Tertuduh, 58 didakwa menerima wang hasil aktiviti haram yang dimasukkan ke beberapa akaun bank miliknya di Bank Muamalat dan Maybank di sekitar ibu negara antara Januari hingga Disember tahun lalu. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut subsection 4-1-B Amlat F Puah 2001 yang membawa hukuman penjara sehingga 15 tahun serta denda minimum 5 kali ganda nilai kesalahan atau 5 juta ringgit jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan Muhammad Hafizuddin diikat jamin RM250,000 dengan 2 penjamin serta mengenakan syarat melapor diri di pejabat SPRM setiap bulan dan menyerahkan pasport sehingga kes selesai. Sebutan kes dan penyerahan dokumen ditetapkan pada 30 Mac ini. Terdahulu, pihak pendakwaan mencadangkan jaminan sebanyak RM300,000 manakala pihak pembelaan memohon pengurangan dengan alasan tertuduh telah bersara, berpendapatan RM15,000 sebulan dan semua akaunnya dibekukan. Sebelum ini, beliau bersama 2 isterinya ditahan SPRM selain beberapa akaun bank, jongkong emas, kenderaan mewah dan jam tangan mewah disita bagi membantu siasatan. Bekas Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan gabungan itu telah bersetuju menerima MIC sebagai parti komponen dalam mesyuarat yang diadakan tahun lalu. Namun masih menunggu maklum balas rasmi daripada parti berkenaan. Menurutnya, hasrat MIC untuk menyertai PN bukan rahsia dan keputusan menerima parti itu telah dimutamatkan oleh pucuk pimpinan PN sejak tahun lepas. Mengulas lanjut, Muhyiddin tidak menafikan bahawa keputusan itu dicapai dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi PN pada 9 Disember lalu dengan pertimbangan strategik untuk menarik sokongan pengundi bukan Melayu, khususnya masyarakat India di kawasan bandar meskipun terdapat tentangan daripada Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Muhyiddin berkata, status penyertaan MIC kini bergantung kepada Presiden MIC Sir Vigneswaran dan jawatan kuasa kerja pusat parti itu sambil menambah penyertaan MIC berpotensi melengkapkan representasi masyarakat India dalam PN sama ada sebagai parti komponen atau melalui Pakatan Pilihan Raya.